Kemahjati nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So ni Acik dari JB. Sama-sama Acik. Ni Acik dari. Acik nak ambil gambar. Boleh. Sol. Acik ni dari JB dekat mana? Saya dari Kelang. Kelang. Oh, Kelang. Oh, Meru. Meru lagi. Alhamdulillah. Nanti kita asal ini pun Batu Pahat. Oh, asal Batu kat mana? Ailam. Oh, Senggar sampai Ailam. Saya pernah cuci parit dekat dulu saya buat kopi, cuci parit sana. Parit Ailam. Iya. Saya dulu memang buat kopi. Cuci parit Ailam tu lah, saya ingat lagi. Sekarang ni ada. Kita makan asam pedas ibu dulu Acik Alhamdulillah. Berdosa gang. Hari Ahad penuh rezeki Allah SWT. Acik ni baru balik kenduri abang. Balik kenduri? Kenduri kat mana? Adik anak dekat Serai. apa namanya, bukan ni Batu Pahat tu. Oh. Apa namanya Pak ya? Sultan Ibrahim punya Dewan. Oh, Batu Pahat. Ya, ya. Boleh. Okey, terima kasih Haji. Baik-baik jalan Haji. InsyaAllah jumpa lagi. Orang mana tu? Orang Muar dah kali kedua dah ni. Dia baru betul-betul balik dari Jepun tu. Tu orang Jepun sebelah dia. Yang mana? Yang depan tu? Yang putih tu laki tu Jepun. Itulah nampak macam macam ni. Ah. Ini menantu dia kau. Menantu je. Dia pernah beli sekali. Waktu ni kali kedua repeat lagi. Cari barang lagi. So, ini adalah gudang Bos Ijan. Tiada tempat sepanas gudang Bos Ijan, geng. Kalau perabot. So, acik-acik semua akan mendapat kenangan yang indah. Ketuhar version besar punya. Dekat mana lagi nak melelehkan peluh kalau bukan dekat gudang Bos Ijan? Betul tak, Acik? Acik nama sama Acik? Abdul Samad. Alhamdulillah, Acik Abdul Samad. Acik? Acik Lina. Acik Lina mesti ingat nanti ni. Alhamdulillah. Jom. Alhamdulillah. Ya, rezeki Allah. Hubungan yang sana tu repeated. Acik ni first daripada Meru Kelang rupanya. Allah baru ingat JB. JB yang tadi lagi seorang. JB dah balik dah sul juga. Ni Meru Kelang. Dari mana ni Acik? Bebek lama. Oh, Pak Laman sini. Oh, tadi Pak Laman kan baru usul. Rumah baru siap. Tu malam lalu Nampak Haji, pokoknya pakai keping. There is